Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dijadual menyambung keterangan berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram tidak hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Sumber agensi penguatkuasaan memaklumkan bahawa Ismail Sabri akan hadir untuk memberi keterangan esok, namun waktu kehadirannya tidak dinyatakan. Semalam ahli parlimen Bera itu hadir ke Ibu Pejabat SPRM buat kali keempat bagi tujuan sama. Beliau disiasat berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia ketika pentadbirannya dari Ogos 2021 hingga November 2022. Pada 3 Mac lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa Ismail Sabri adalah suspek dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai kira-kira RM170 juta dalam pelbagai mata wang serta 16 kilogram jongkol emas di sebuah safe house hasil serbuan SPRM. SPRM turut menyita 13 akaun bank bagi membantu siasatan. Sebelum ini, Ismail Sabri telah memberi keterangan kepada SPRM pada Januari 2024 berhubung penggunaan wang sebanyak RM700 juta untuk publiciti kerajaan semasa pentadbirannya. Pada 10 Februari lalu, beliau menyerahkan maklumat pengisytiharaan harta sebelum keterangannya direkodkan pada 19 Februari.